Abang dah lah. Ma. Besok awal sikit loh. Saya nak tutup loh. Tak sempat loh. Tak sempat? Oh. Okey geng, Assalamualaikum. So senang cerita, pada hari ini so kita akan ke kedai tayar lah, JSM Tayar dekat area stesen 18. Disebabkan tayar dah botak, dah nampak benang. So sekarang ni pergi ke kedai tayar, tapi dia tak ada single pedok. So nak tak nak, untuk ni kita just ambil tayar second je lah dulu. Sebab sekarang ni pun dah nak hujung bulan kan. Duit pun tak ada. Aduh. So beli daripada Skat. Kita akan bawa pergi ke Micro Legend. Kenapa? Sebab tu tempat antara yang aku biasa servis lah. Biasa servis minyak hitam, tukar tayar kat sana. So kalau aku bawa tayar daripada kedai lain pergi ke kedai situ, mungkin kena charge dalam RM50 sekali dengan balancing tu. So apa pun, jom. Alhamdulillah dah sampai JSM Tayar Servis. Alhamdulillah. So kita dah dapat dah sebiji tayar dengan harga S22 tayar S22 dengan harga RM300 second lah, dengan mengharapkan yang baru memang tak lah buat sementara ni. So ni kedai ni dia tak boleh nak buat sebabkan kita singgah am. Jom, let's go. Kita ke kedai seterusnya. Alhamdulillah, sebenarnya kita dah sampai. Nak bagi tayar ni kat apa? Macam mana nak bagi ni? Ayah Tam. Sihat Ayah Tam? Sihat. Cuba tayar apa? Nak beli. Ni tayar second saya beli. Maksud? Nah, lepas tu kena tampal dalam. Saya nak pergi kedai tayar je. Sebab orang yang buka tayar kat sini dia dah tutup. Dah pukul 5. So saya nak kena pergi cek kedai tayar kejap. Tikus menyerang. Tikus menyerang. Tikus punya masalah ni. Sihat tu. Ayah Tam sihat? Sihat. 400 lebih sini. Allah. Punca daripada tikus ya? Dia gigit habis wire. Piston tak jalan satu. Tikus habis semua. Okay ya Tam, saya pergi kejap Ini kedai ni tutup lah? Oh, dah tutup lah. Kedai tayar. Kedai tayar kat mana ya Tam? Sebelum kedai mamak tu ada lah kot. Mamak Ahmadiyah. Ahmadiyah tau. Ahmadiyah sini. Tak tahu dah buka, tutup kita tahu. Itulah, saya try dulu tengok. Okay ya Tam, nanti kita jumpa lagi bang. So now nak kena pergi kedai tayar kejap. Tukar dulu tayar. Ditampal dulu tayar ni. Dan mau keluar. Okay Adam, jumpa lagi.
Halo bos. Nak tampal tayar boleh? Tampal. Ini ya. Ha. Ada paku ah. Cacing mau tampal dalam. Tampal dalam ah. Ha. Besok awas sikit loh. Saya menang tutup loh. Tak sempat loh. Tak sempat? Oh. Hahaha. Cacing boleh lah. Kampung dalam mau masuk loh. Dalam mau masuk loh. Kita hari ini ada sikit jamuan pukul 6. Oh. Ya. Esok tak ada. Oh. Dalam hari ini 6 pukul ada jamuan sikit. Ini kalau ini macam cacing kena tampal cacing baru ke? Kejap. Saya kena buka lah helmet ni. Itulah. Oh ya. Boleh kot. Itulah. Takut jam lagi kan? Okay bang, terima kasih banyak. Tak apalah. So now kita kena pergi kedai tayar lain. Tayar. Alhamdulillah. So saya dah tayar. Nak kena balik pergi kedai. Agak-agak kedai buka. Saya sampai tayar. Alah, kau nak tutup apa? Harap boleh lagi lah. Guan Hau depan ni, alamak, bengkel dia dah tutup. Tapi ni Galaxy. Boleh ke lah? Ni dah kelang kabut dah ni. Alhamdulillah, selesai lah. Selesai sudah tukar tayar pada hari ni. So kita tukar dekat Guan Hau Superbike. Dia pun right pergi. Tayar S22. Macam saya gerak dulu. Okay bang, saya gerak dulu bang. Okay, thank you. Baik dia buka lagi kan. Nasib baik bang.